Sekarang, terima persembahan Gembala Biri-Biri dan Serigala. Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari, dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit. Maka rugi sapu kaya, itulah anak saya. Oh, jadi. Saya gembala biri-biri, semua dijaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan mari, boleh berehat senang hati. Pengembala menjaga biri-biri setiap hari. Lama kelamaan, dia mula bosan dengan kerjanya. Tetapi, pada satu hari... Marus. Dia pun menjerit. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Selamatkan biri-biri. Biri-biri ada, serigala tak ada. Janganlah marah. Main-main pun tak boleh ke? Pengembala itu langsung tidak berasa risau dengan perbuatannya. Seronok juga. Panggil lagi sekali. Dapatkan. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong saya. Tolong! Saya main-main saja. Kalau kamu mangkit, kami tak percaya lagi.
pergi makan serigala. Kamu semualah tak ada datang. Tinggal saya seorang saja. Maafkan saya menyesal. Kawan-kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar